Sekarang ni memang banyak syaitan yang berupa manusia tu kan. Bukan kita punya rumah tangga. Tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Alhamdulillah, syukur ya Allah, tak ada kena mengena. Dah hampir 30 tahun kahwin, Allah jaga, alhamdulillah tak ada. Dan ini tak ada kena mengena dengan saya langsung. Ini adalah orang kata secara umum. Kita tengok banyak sekarang ni yang macam cerita dengan mama kan, kisah yang suami lah curang ke, isteri curang ke. Itulah cerita orang tu dah bahagia dah duduk elok-elok, yang kau nak pergi kacau rumah tangga orang tu. Okey, jadi kesebenarnya kat sini tak ada penyondol lah kan? Tak ada. Bukan saya. Na'udzubillah min zalik. Okey. Bukan Rosyid penyondol kan? Rosyid cuba banyak kali. Tapi tak dapat dikawal. Harapnya masih di sini ya. Okey.